Okey, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Hari ni kita di Tanjung Piai dengan Cik Adi dia. Kita kat Tanjung Piai hari ni ada Kukup Motor Day 3.0. Tapi hari ni aku datang sebagai team media lah. Tak ride motor parking rumah. Sebab tu lah korang nampak kamera oh ni. Ni kita orang datang awal lagi sebab takut tak ada parking. Dia nampak Kukup Motor Day 3.0. Tapi sayang kali ni punya event Kukup Motor Day dia tak ada drag. Orang untuk yang buat drag tu dia tak sempat nak set up sebab diorang ada event tempat lain dulu. Okay guys, ini hadiah untuk cabutan bertuah hari ni di KMD. Nampak motor dan kereta Azia guys. Ni gaya baju yang ada untuk hari ni. Wah, siapa dia? Nanti dia charge. Harapan tu. Satu lot dia nak satu kursi je. A few moments later. Kita untuk festival di Kukup kali ini iaitu motor cross rail sejauh berapa kilometer bang? 24 kilometer kita jalan off road ya. So, pada permintaan pemilik motor kita itu tidak kira motor apa, tidak kira motor apa, anda dijemput hadir ke Taman Negara Tanjung Piai. Tuan Haji Kamal Din Jamal. Jangan lupa guys, jangan lupa. Kita sampai awal lagi. Datuk naik motor, dah sampai pintu depan. Jadi senyum sikit, senyum. Alright. Abang bunyi horn ke sini bang, horn. Yeah. Wow, deruman motosikal yang sungguh menggetarkan jiwa. Ini dia abang-abang motocross kita. Sampai depan. Mana tu Jebnya? Oh, depan sekali. Banyak lambat sikit tu je. Ya, ada motor terus bersama-sama dengan kita pada kali ini. Jadi, tahu tu. Ada motor terus bersama-sama dengan kita. Cantik. Okey, jangan lupa. Kita berikan tumpuan seketika dengan ketibaan Yang Berhormat Dato' Haji Jeffrey bin Haji Atan untuk konvoi pada pagi ini. Jadi bersama dengan tim daripada Motocross. Yeah. Ram sikit. Ram lagi bang. Wow. Hari ni kita makan nak. Coba. Tidak ada kemeriahan yang dapat disaksikan bersama dengan Yang Berhormat Dato' bersama dengan tim daripada Motocross yang baru tiba di Basic Cebu X Festival di Kukup 3.0. Dan saya kira Hisham, ianya merupakan satu sukan pemotoran yang amat berprestij di negara kita. Dan berada di lokasi Motocross ni insyaAllah. Dan pastinya acara pemotoran ini adalah acara yang ditunggu bertahun-tahun kerana pastinya peminat sukan pemotoran antaranya yang menjadi tumpuan pada hari ini. Dan kalau di Desaru kita ada Desaru Bike Week. Kalau di Kukup kita ada Kukup Motor Day. Kukup Motor Day. Yeah. Tanya pada Yang Berhormat Dato' Haji Jeffrey bin Haji Atan. Nah, bukan kali-kali tuan-tuan perempuan sebuah program yang berprestij. Okey ready. 1, 2, 3. Daripada peminat motor di seluruh Malaysia. Okey, satu nak ingat juga kepada para peserta dan Ya. Ini apa motor ni? Ini Jong. Motor dia ujung sekali. Okay guys, sekarang ni kita ada kat tempat tandingan Jong. Untuk motor dia Kukup dekat ujung sana. Terus sampai dekat tapak Taman Negara tu. Okay, sekarang ni kita dekat tempat Jong. Kita pergi sini dulu jap, cover jap gambar kat sini. Lepas tu nanti kita patah balik ke tapak Motor Day. Okay, Datuk, kita ke kiri sikit biar nampak sikit Jong tu. Okey, boleh.
Okay, ready. 1, 2, 3. Okay guys, kita sekarang dah dekat Tanjung Piai. Ada program Jong. Okay, ini adalah Jong. Macam mana? Kita minta akak ni akan terangkan lah macam mana. Okey, hai, saya Iliana daripada kelas Tanjung Surat. Okey, macam mana Jong ni dilayarkan? Jong ni akan berada di darat sebelum dia ke laut. So dia akan setting dulu Jong ni dekat sini. Dia akan pastikan dia punya tali ganda, katil, apa benda yang ada dekat sini. So dia kena setting. Bagi okey, dan dia rasa dah okey, dia akan lepaskan board dan akan terus pergi ke sana. Di dasar beramak sana. Kat ujung sana guys. Ya, sana. Nanti dekat sana kita akan buat pelepasan. Dan dekat sana hanya Jong saja yang bergerak mengikut arah angin. Macam mana lajunya, kuatnya angin, lajulah Jong tu bergerak. Okay guys, sekarang kita dekat atas laut, tempat pelepasan Jong. Go pinggir, go! Bismillah. Steady ya bang? Steady ya? Daripada kecil. Oh, Mabuk juga. A few moments later. dah kita dah kembali. Kan dah ramai dah. Ramai yang datang. Ini dan kita doakanlah semoga perjalanan Mercy Johor XF Festival di Kukup 3.0 berjalan lancar. Hisham, kalau tadi awak kata ada happy hour kan? Ya, betul. Pukul berapa? 11.30 sampai 12.30? Pukul 11.30 sampai 12.30 sahaja. Macam mana tu? Macam mana tu? Maksudnya sekarang ini harga dah kembali kepada harga asal. Maksudnya tuan-tuan dan puan yang nak menyertai peraduan cabutan bertuah, anda perlu membayar dengan harga RM80 lah. Dan untuk penyertaan anda yang ada RM80 Guys, ini motor-motor yang ada. Untuk menyertai cabutan bertuah bagi menerangi sebuah kereta berjenama Proda Asia. Bukan galing-galing. Awak rasa? Saya masuk. Masuk. Biasa tadi. Siapa lah kita hidup. Who journeyed all the way from London on the Yamaha Tenere LB73. Ada lagi soalan ya? And we are truly delighted for having you here, sir, because of your journey is truly inspiring and Mesin Johor 2026 di mana One more time, ready? 1, 2, 3. Alright. Alright, lagu ni saya akan bersama Jack. Lagu yang menjadi siulan anda semua.
dibawakan oleh Sweet Charity. Terimalah gadis yang bernama Camelia. We go. Yeah. Ada tak gadis-gadis bernama Camelia kat sini? Yang lelaki bernama Kamal ada Kamal? Macam tu berada Kamal. Stop. Kiri sikit bang, kiri sikit bang. Dah ready, 1, 2, 3. Alright. Dah ready, 1, 2, 3. Okay. Dah ready, 1, 2, 3. One more time, ready, 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3. One more time, ready? 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3. One more time, ready? 1, 2, 3. Alright. Nombor yang bertuah ialah 1, 1, 4. siapa 4 angkat tangan? 1, 4 angkat tangan, 1, 4 angkat tangan. Okey, 1, 4 lagi, nombor Datuk. 1, 4, 9. 1, 4, 9. Jangan balik lagi, kita jangan dulu. Belakang. Betul tak tu? Nombor tu. Siapa nama? Alik, awak naik motosikal ada lesen kereta ke tak? Saya bawa kamera ni. Okey, tahniah Alik. Masya-Allah rezeki. Yes, anda semua kita ada. Okay, ready? 1, 2, 3. One more time, ready? 1, 2, 3. Alright. Okay guys, sampai di sini sahaja video untuk kali ni. Semua dah settle. Semua dah kemas-kemas, orang pun dah balik. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Okay guys, Assalamualaikum and peace. Jangan. Risau petis.